Kembali lagi guys. Waduh. Hari ni kita akan bermain game hancur rumah. Ya. Lepas tu kita nak pergi rumah. Dek, jom main tanah lusuk, Dek. Ni, jom. Ni kita main tanah lusuk. Jom main tanah lusuk dalam rumah Yazid. Rumah Yazid ni. Kata yang main dengan dia. Kena buka dulu semua lampu ni. Kita siap. Ya. Ni pun tanda. Buka dah. Sabar je, Dek. Jangan kira tu. Sabar. Ya. Yazid nak buka lampu semua halaman. Ya, sabar. Ini lagi susah ni. Kejap. Ni biasanya ada. Tak boleh guna api. Ni pun kena. Tahu? Adik kat mana? Awan hancur rumah adik. Adik jangan nusuk lagi. Kau tak payah mana dengan adik? Dah jangan nusuk. Adik jadi masalahnya. Dah kira game house. Kira Yazid kata cari lah. Sabar. Mana boleh tengok. Okey, disebabkan dia tahu. Sabar, jangan cari lagi. Disebabkan dia tahu Yazid kena masuk. Lampu. Ni bukan lampu. Okey. Sabar, jangan cari lagi. Kalau cari adik lagi. Oh my god. Sabar, jangan cari lagi. Cari lah. Ayolah. Kita jumpa. Adik ada kat sini je. Adik sabar dulu. Okay, dah. Sudah acik dah macam ni. Mana lagi? Ada lah. Mana boleh tengok. Semangat macam ni lah yang aku suka. Cara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang yakin. Sampai masanya pergi ramai-ramai. Atuk korang. Dia ada kat sini je, Dek. Dia ada kat sini. Kenapa, Dek? Oh, biar je lah, Dek.
Okey dah adik. Okey dah ya. Carilah. Adik tak jumpa. Tak payah main adik. Dah sebab adik tak cari. Dah. Ya. Tak payah main adik. Sebanyak tu. Dia lah carilah. Adik. Masak apa? Wah. Tak jumpa kau carilah. Lari. Dia dah jumpa. Dia ada sini je deh. Kita yang mengadik. Ayo. Murah. Naik ah. Tu kata ya sih. Dia hancurkan kereta. Ya. Okey, dah siap. Susah sangat nak buka. Buka. Okey. Adik ada kat sekolah, Dek. Adik ada sekolah. Bukalah. Adik, waktu sekolah lah, Dek. Pergi sekolah. Adik jadi cikgu. Nak belajar apa? Cikgu nak pergi tanah apa dia? Okey, cikgu tunggu sini Tunggu sini okey. Nak pergi tanda, nak kencing. Salah. Sini. Mister. Itu bila. Dah mana tanda lelaki ada? Otak. Adik, pergi tunggu situ dah cikgu. Pergi tunggu situ. Nak pergi tandas je. Okey. Seram pula. Tak apa, ini pemburu hantu ya. Dah, buka gini je. Sekejap nak pergi tanda. Tanda. Sakut pula. Dak. Nak pergi tanda. Tanda. Pergi tanda. Dok, nak kita tanda je.
Lagi tandas. Ya dia ponteng. Bye. Cepatlah buka. Ye, dapat ponteng. Ni ponteng. Mana kita? Ih, makan ni. Masih. Kayak gunung. Kita tu yang tu punya. Tidak. Yang punya. Itu yang naik. Aduh. Bye. Okay, happy moment. Oh, masuk back room. Masa untuk hancur kedai. Dah. Adik, mana kaunter kedainya? Adik dia, masuk kat kedai. Ni masuk kedai ni, adik ni jadi kedai. Swiss pun dah buka ni. Juga. Kena cari Swiss saja. Ada Objektif ya. Cari Swiss ya. Adik pergi je. Duduk sini, adik duduk sini. Hai. Ayo ni. Adik jadi. Ni adik duduk sini. Yazid nak beli. Bukan adik. Okey, kejap ni nak beli tong minyak. Weh. Bukan Yazid. Bukan Yazid. Bukan Yazid. Jancu. Tak ada. Bukan Yazid. Bukan. Memang bukan. Bukan Yazid. Lari. Yazid nak lagi. Lari, cepat. Lari. Selamat apa? Makan ni. Lari. Lari. Jadi kena pergi kat sekolah pula. Wah. Ada benda pun. Yalah. Mesti betul ni. Bawa ni. Tengok. Bukan. Kok hangus sih? Adik, apa dah jadi? Lari. Cepatlah. Bukanlah. Tak boleh gerak. Alamak, tak boleh gerak. Bak. Okey, dah hilang bak. Okey, jom pergi bank. Curi duit adik ah. Cepat curi duit adik. Lagi ni. Curi duit adik tu. Wah, banyaknya duit adik. Banyaknya duit adik. Alamak, adik dah tahu. Okey, sampai sini saja video kali ni. Assalamualaikum. Bye. Subscribe.